Di dalam Unity Studio ada dua cara untuk kita membuat animasi. Okey. Satu cara direct pada objek dan satu lagi kita menggunakan animation director yang ni kat sini. So saya akan create 2-3 objek lagi. Contoh kapsul. Untuk kita nampak silinder, saya drag silinder. Cube kita dah ada, so kita ada sphere. Right, sphere ni saya letak je lah kat sini. Okey. Jadi let's say saya nak gerakkan kapsul. Okay, saya pergi dekat add component. Kita ada animation dekat sini. So kita klik animation. Kalau kita perasan kita punya sebelah bawah ni akan bertukar jadi timeline. Jadi apa kita buat, kita akan gerakkan frame dan kita gerakkan objek kita. Kalau kita perasan dia tengok, kita tengok kita dah dia dah automatic buat keyframe dekat kita. So kalau saya scrub ni, kita boleh nampak objek saya naik, kemudian saya nak dia turun. Okay, untuk kapsul. Untuk kapsul saya boleh naik dan turun. Oh, sorry. Sekejap lah. Dia slow sikit. Saya nak itu dia. Turun ke bawah. Okay. Kemudian saya akan pergi ke tutup yang ni. So kita boleh play dekat sini. Kalau kita nak tengok, kita boleh play ni controller dia. Kita boleh play. Kita boleh nampak animation kita lah. So lagi jarak antara keyframe ini, kita panggil dia keyframe. Jadi jarak keyframe kita kalau lagi jauh, dia akan jadi lagi perlahan. Kalau saya dekatkan ni, okay, dia akan lebih laju lah animation kita tu. Okay, terpaksa animation kita lebih laju sekarang ni. Jadi kita punya time frame ni dalam second, dalam saat. Kalau kita perasan ada S belakang tu, jadi pergerakan kita di dalam saat. Okay, so kita try lagi dengan yang ini. Okay, kita apply animation dekat dia. Right, yang ini saya bukakan frame. Okay, saya boleh saya tak boleh zoom rasanya. Saya tak boleh zoom rasanya. Ini move. Okay, saya tak boleh zoom. Okay, so saya gerakkan frame. Kali ni kita nak rotate dia. Right, kita just rotate macam ni lah. Okay, kita just rotate dan kita akan patah balik. Okay, kita buat simple animation saja. Okay, kemudian kita boleh playback dekat sini. Kita tengok. Dia saja akan bergerak sebab kita masih dalam animation mode. Okay, tutup. Saya nak buat yang ini mula. Add animation. Saya tambah animation. Saya gerakkan frame. Kali ni saya nak pakai scale. Saya nak scalekan dia. Okay, saya pakai scale, ini scale. Right, dia besar. Kita buat lonjong lah, kita buat scale lonjong. Okay, kita buat scale lonjong. Kemudian dia balik. Kita boleh set dekat sini kalau kita nak. 1, 1, 1. Macam tu Jadi kita boleh set 1, 1, 1. Enter. Okay. So bila kita playback. Jadi dia. Jadi kalau kita keluar daripada sini, kita boleh nampak the whole animation tu akan berjalan. Animation tak berjalan kat sini sebab kita tak ada arahan apa-apa kat sini. Okay. Okay, satu lagi cara adalah kita menggunakan animation director dekat sini. Okay. Jadi animation director ni, dia boleh control semua objek yang ada dalam scene. Okay. So let's say yang ni kita pakai move saja. Okay, kalau saya gerakkan ni, automatic capsule tu akan ada kat sini. Okay, kalau kotak. Okay, macam tu So maksud dia, contoh kita nak gerakkan semua objek kita ni dalam masa yang sama. Okay. So bila kita back, kita play, kita tengok objek kita tu akan playback lah. Okay, berbanding dengan animation tadi yang individu. Okay, animation individu tu cuma untuk individu tu saja, tanpa director dia tak boleh main. Okay.
Jadi itu animation untuk, Unity Studio.